Lupa nak kunci trek. Banjir. Jadi kat sini sampah-sampah hanyut. Penuh mat. Ni kan patoh lah. Patoh dulu. You jump, I jump, everybody jump. Hai, hang confirm boleh ya tapi? Rumah acak-acak. Dalam baca. Memang carut. Ui, aduh. Emel. Lupa nak kunci trek. Kasak. Lupa nak kunci trek. First cast. Alhamdulillah. Hangit lupa kunci drag. Hayam. Cerita dah geng, kami baru sampai. Baru duk meniti ya tali ayak ni bos semua. Tu dia nak lo torak kasi. Assalamualaikum. Selamat petang dah semua. Jadi itulah buah permulaan cerita pada kali ini. Lah ni musim hujan. Jadi belah-belah sini kebanyakannya dah dilanda banjir lah. Jadi waktu aku upload video ni mungkin dah habis dah musim hujan ni. Dan hari ni aku bersama dengan Topek. Kami akan casting di sekitar area-area jauh sikit lah daripada rumah kami. Lebih kurang dalam 20 minit something macam tu, 15 ke 20 minit. Dan itulah hampa tengok tak sah, aku baru je sampai, baru baling dan dah naik dah sekong. Hari ni aku guna setup ultralight China, Limoren, rod Limoren Insect AR, reel Zephyrelite Takuma, maximum drag 3 kilo. Tali pun daripada China. Yang ni tali Proberos 6 pound. Jadi setup yang aku guna ni adalah setup ultralight lah untuk baitcast. Dan yang mana baru singgah channel aku, like, share, subscribe, tekan butang lonceng kat bawah. Yang mana nak dapatkan produk yang aku pakai, link di ruangan description yang tertera di dalam video ni. Dan juga hangpa boleh tengok dekat pin komen rod apa yang aku guna. Dan itulah, aku baru nak cakap jom kita pergi mengai, hopefully hari ni kita gasak. Tapi itulah, baru sampai dah gasak dah. Sambung video ni. Tak ada plastik, kita CNR lah. Kita CNR masuk dalam tali ayak. Weh, dalam ada ikan ni. Dalam mulut dia ada ikan. Belut. Busuk cukup. Ni, bye bye. Perut boroi ni dalam mulut dia ada apa? Tak ada nak cerna balah sofrok. Punya lah tamak haloba. Ulala. Ada ulat ni, ulat. Oh depan. Ulat. Ada ulat. Tak tahu. Ha? Ya Allah lucu. Lucu dah. Dia lari pergi tengah ha. Putus ya. Apa dia terlucut? Aduh. Hak tu padu. Tak garang ni. Weh, sedap Topek, rod ni meharuan Topek. Sedap gila. Pasal dia tak keras, tak lembut lah. Itu yang acun cinta. Tak lekat. Lepas peluang. Aku habaq awal je tu ikan naik tu besar. Duk buat tak tahu. Tu makan lok.
Banyak dalam ni. Minta mai besar ah. Cantik Topek. Cantik Topek. Allah kurusnya. Ngomong dah. Kepala besar, badan kecil. Mana nak? Aku tak perasan langsung. Mana? Oh tu. Kan Topek. Kuyus. Kurus. Oi. Oh, ada buak. Ha? Oi. Kelenteng. Aduh. Okey, orang kedua. Punya rakus. Sak ni ya. Bye-bye. Sofra aku tergantung. Lompat. Nak ambil pula. Jatuh itu kira dia. Oh, nampak ikan lari tu. Kaki peri. Alah. Cesih ni banyak nak ambil ni. Cesih ibu jari mana buat. Kalau sang ibu jari. Lepas langsung ngesak. Bye. Aku duduk ada hinyak betul Ui, oh besar baik. Bu pula. Hang color hijau. Tukar color. Oi, ui. Atu lain. Kau tak garang kat sini. Hak tu besar. Hari memang meriah. Ha, jalan. Ha? Kami dah boleh berlambak dah. Banjir sampai mana ni? Oh, pagi. Rendam tu ni. Banjir. Sejuknya. Okey, tadi kita dah lalui kawasan banjir. Jadi ada banyak orang rumah terjejah kat sini. Ini nampak tengok sungai ni ya. Jadi kat sini ya sampah-sampah hanyut. Penuh mak. Wih, beg pun dah. Batas ban ni ya, ayang naik. Batas jalan ni, ayang naik. So sampah bawa sampai sini. So lah ni kami masih lagi mencari spot lah nak mengai. And then tu lah. Weh, pelita apa dah? Raya dah ni. Sekejap kita elok. Okay dia. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Weh, dia tak sama. Dia nak cari bendang kok kan tau. Tu macam mana? Jom, aku tak tahu habis mana aku ikut ah. Kalau ikut ni, hak tembus ke sampai ke Negeri Sembilan. Sungai Dua. Aku tahu. Kok ni ya. Tapi jom sikit lah. Dia tempat kita pergi. Jom. Tak payah bawa masuk. TikTok ke YouTube? TikTok orang mana layan dah. Ni yang pun lari ni tak penat ah. Oh tu mai pula orang nak pi ni. Oh. Nanti buat ni tak? Kena berpelampung. Nampak? Ada sofa nak minta satu. Sofa tak ada banyak dah. Habis dah. Bagi ke orang. Ada pelampung tak? Kami tak ada. Tak ada. Nak dua. Nak dua boleh tak? Saya nak tengok ada ke tak pelampung. Ya, kami nak dua. Kami nak dua bang. Ada satu je pelampung. Satu. Tak boleh semua tak boleh guna. Tolong buat. Tolong buh pula.
Hang ni. Ya. Meh. Jangan tarik. Lepas. Patutlah abang Ti. Abang Mati TikTok. Lepas tu ikat kat sini. Abang ni yang beli dekat TikTok. Pandai. Pakcik sofrok habis dah. Dah. Bagi kat orang dah. Sat. Ni dia dapat pelampung dah. Aku tak ada lagi. Aku beli kat Tahok. Oh. Cara ni hampa kena sponsor aku lagi ni. Nak bagi kat budak-budak. Nah, dah. Pergi mengai puyuh. Hah? Nah. Pegang elok mata kai. Nah, pakcik nak kena balik dulu ni. Nak maghrib lah. Nah. Ha? Kuat perahu. Dekat. Taman buat perahu. Taman kuat perahu. Dorong 12. Sama 12. Sama ayah tu. Ha. Mantap. Bawa elok nah. Jangan bagi kena mata kai tau. Bye. Jangan lari. Sekok ai kah. Yes. Kena. Ui, kabut. Ui. Pelik eh. Alhamdulillah. Last strike. Alhamdulillah. Pelik dia lari juga. Dia geng. Harwan. Agak good size, panjang handle ultralight jadi ni pun macam besar, kita lepas balik nah. Okey, kita lepas balik Harwan ni. Bye. Sempoi. Harwan musim banjir. Alright geng, Assalamualaikum. Selamat petang. Jadi alhamdulillah settle lah kami punya hari ni komplot santai. Aku bersama dengan Topek. Kami menduga Harwan dikala musim banjir. Lah ni musim banjir dekat area sini. Tak kisah yang terjejah teruk adalah belah-belah Perak, belah-belah Taiping pun semua. Tapi belah-belah Penang ni kita terjejah belah-belah Lahar Yue Lahar Yue Sungai Dua. So dekat sini ada sungai yang besar. Macam tadi pun tengok, sini pun dah dekat dengan kawasan Lahar Yue pun semua. Sini sungai yang besar, jadi sungai melimpah lah. Sungai melimpah, sungai tak mau keluar. Jadi dia melimpah atas, so banjir lah kat sini. Ditambah pula mungkinlah kemungkinan besar ada sampah-sampah apa semua. Jadi itulah, teruk lah kat sini kena. Dan di waktu aku upload video ni pun mungkin musim hujan dah habis dah, ataupun mungkin ada lagi. Kita tak tahu yang mana satu. Cumanya aku minta harap semua yang ditimpa musibah ni selamat. Semuanya selamat belaka. Dan itulah, cakap itu sajalah video aku pada kali ni. Jadi macam biasa, jangan lupa like, share, subscribe, tekan butang lonceng kat bawah. Yang mana nak dapatkan produk yang aku pakai, macam biasa link di ruangan description. Di ruangan pin komen aku ada tulis dekat pin komen juga, dan juga yang tertera di dalam video ni. Okey, jadi insya-Allah kita akan jumpa pula video yang seterusnya akan datang. Assalamualaikum.